Geng pecah rumah ni, orang Indonesia agak lah. Memang terror lah. Bila pecah rumah tu orang kata apa, memang orang kata tak boleh, dengan polis tak boleh, tak pernah kantoi lah. Cara dia bersih lah. Dia memang orang kata apa, dia pakai pukau tau. Jadi memang kita tak boleh nak tangkap lah orang ni. Sampai satu hari tu, kantoi. Sebab kantoi adalah dia merogol salah seorang perempuan dalam rumah tu. Bila dia merogol tu, dia punya pantang adalah usik perempuan. Kau boleh mencuri, tapi kau jangan usik perempuan. Maknanya perempuan yang kau curi, rumah yang kau curi, dia ada orang kata syarat-syarat di pantang dia lah. Jadi kat situ dia kantoi. Pasal apa kau langgar orang kata syarat. Kau langgar perjanjian, dia ada. Masa kita sebelum tu dia kata memang banyak rumah dia curi, apa semua pecah masuk, memang cantik. Sampailah rumah terakhir ni dia tertarik dengan anak owner rumah ni. Jadi masa itulah polis datang. Dia akan adalah musibah-musibah pada dia apabila dia melanggar-langgar syarat yang dia dah sebelum dia ambil ilmu-ilmu ni. Dia orang biasa. Contoh macam saya orang minyak, perangai syaitan, sangap, nak rogol perempuan, saya guna ilmu tu. Tak minyak, baca mantra, saya jadi orang minyak. So siapa-siapa pun boleh jadi orang minyak. Bukannya orang minyak tu daripada alam lain semua, tak. Dia memang kita sendiri kan. Manusia tu sendiri. Manusia tu sendiri. Ya, tapi dia nak orang kata mengejar kekayaan, kesenangan dengan cara yang sangat mudah lah. Tapi sebenarnya orang minyak ni mengejar kekayaan. Maksudnya bila dia dah buat semua, dia akan dapat. Macam ni Wan. Orang minyak ni, kalau Wan nak jadi orang minyak contohnya, syarat Wan untuk jadi orang minyak tu, dia kena faham. Syarat untuk jadi orang minyak ni, orang minyak yang hebat ke yang gaib ni adalah usik perempuan yang perawan ni. Jadi kena tahu sebab dia kenapa Wan nak jadi orang minyak. Satu, Wan nak kuat ke? Orang jadi orang minyak ni dia nak gaib. Dia nak kaya. Bila dia gaib, dia senang mencuri. Dia gaib, dia nak gaib tu. Gaib. So syarat dia nak gaib tu, dia kena dengan perempuan lah. Yes. Syarat pertama, dia mesti usik perempuan dulu. Yeah. Dia ada perjanjian lah. Mungkin kalau dia setakat nak gaib je tapi tak nak kaya, senang nak curi kecil-kecil ni 20 orang lah. And dia memang kena rogol? Yes. Dia kena ambil perawan tu. Dalam kampung yang 2 kampung ni, diorang tahu pasal dia calit. Dia calit minyak. Lepas dia usik tu, dia akan calit minyak tu. Maknanya yang ni dah selesai lah. Itu sebab dia melibatkan 2 kampung.